Topik hari ini agak sensitif sikit, tapi sangat penting. Korang beli rumah beratus ribu, tapi pernah tak terfikir apa yang akan terjadi rumah tu kalau korang tiba-tiba pergi dulu? Ini beza antara far right and hibah harta tanah yang ramai orang kita terlepas pandang. Bila berlaku kematian, secara automatik harta kita akan tertakluk pada sistem far right. Far right ni bagus. Ia undang-undang Islam yang untuk agihkan harta mengikut bahagian waris yang berhak. Tapi masalahnya proses ni di mahkamah dan pejabat pusaka boleh makan masa bertahun-tahun. Dan kadang-kadang kalau waris tak bersepakat, rumah yang ditinggalkan terpaksa dijualkan semata-mata nak bahagikan duit itu. Kasihan isteri dan anak-anak yang tengah menumpang kat situ. Sebab tu wujudnya hibah. Hibah ni maksudnya hadiah. Korang buat dokumen 3 masa korang masih hidup dan niatkan rumah tu 100% milik ke isteri ke atau anak korang. As a gift, hadiah. Bila berlaku je kematian, penama hibah tu boleh terus claim rumah tu tanpa perlu melalui proses far right yang panjang dan tanpa boleh dituntut oleh warisan lain. Ini garantikan. Beli rumah bukan setakat tempat berteduh hari ini, tapi perlindungan untuk keluarga. Bila kita dah tak ada nanti, korang dah buat hibah untuk rumah korang? Kalau nak saya, tolong carikan rumah yang sesuai untuk masa depan family korang. Kat area Johor, tekan link kat bawah bio saya. Nama saya James Tan.